Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Selamat datang ke channel Tok Muda Official. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe. Kalau tak nak subscribe pun tak apa. Okey, Alhamdulillah. Uh, Hari ni kita nak buat beberapa pengujian. Dan salah satunya adalah pengujian badar besi ni. Badar besi yang hari ini kita buat tawaran sebut harga di blog mysticcenter.blogspot.com dan ada pemenangnya, dan sebagaimana yang dijanjikan kerana hari ini hari lahir Tok Muda, maka anggaplah ini seperti hadiah pada mahar tersebut. Dan juga kepada pemenang nombor 2 dan juga nombor 3. Mereka tu bagi pilihan. Tu bagi pilihan. Okey, nombor 2 hak ni, nombor 3 hak ni. Kan, nombor 1 hak ni. Jadi, masing-masing dapatlah 1, 2, 3, juara 1, juara 2, juara 3 dapat masing-masing. Jadi, tak ada yang kecewa. Alhamdulillah. Jadi, banyak jadi ni. Sebagaimana yang dijanjikan, Tok akan buat demo barang ni. Okey, ni yang buat sebuah harga tadi. Tengok betul-betul. Tengok molek-molek. Dia tak mau nak fokus. Handphone ni cerai sikit. Okey. Jadi, sekejap untuk buka dulu. Sebelum tu, kita iklan sikit. Baik, ini adalah badar besi. Ini bukan badar besi, ini badar kursani. Ini badar kursani. Dui color. Dan ini adalah minyak. Kalau dalam blog minyak embun. Nama betul dia minyak salju. Minyak salju. Cari Shopee kot ada jual kan. Kalau ada. Dan struktur minyak ni dia tak berbau. Tak ada bau. Memang tak ada bau. Dan yang ini yang kita perasapkan semalam. Dan kegunaan dia banyak dam dah. Untuk diletakkan di batu dan juga cincin ni. Struktur dia sangat-sangat smooth tuan-tuan. Dia tak macam minyak atar biasa nah. Dia tak macam minyak atar biasa. Ini bukan minyak atar ini. Terbaik lah. Okey, kita tunjuk hasil dia macam mana. Bukan muka orang je ni pakai pencuci muka, bedak apa semua. Cincin pun pakai juga. Okey. Jadi tu ada mengenai badar besi tu, badar besi, badar kursani kan. Tu ada 5 biji yang Tok sayang. 5 dan ada 4 biji yang Tok simpan, yang Tok tak pakai. Jadi insya-Allah. Sebenarnya kalau habis yang ni, habis. Hak tu ya Tok boleh abang. Habis yang ni habis, nak dapat pulak tu memang payah. Kalau badar besi biasa banyak. Abang boleh tengoklah dalam Shopee ada. Biasa, yang tu biasa. Kita tengok pun cerai tak menarik kan. Tapi biasa-biasa pun bolehlah pakai kan. Orang kata untuk hiasan. Nak tengok dia urat-urat dia tu comel, warna dia comel kan. Untuk hiasan insya-Allah boleh. Kalau untuk kelebihan ni dia lain, dia kena cari orang kata laluan lain. Dia kena cari laluan lain. Nampak tu. Dia punya warna dia naik, nampak tak? Tu warna merah dia naik. Sorry lah kamera ni, ya Allah, kamera cerai. Tahu lu ni pakai handphone tu lagi tak apa ni. Okey. Baik, jadi untuk tidak membuang masa, kita bagi sikitlah kat dia minyak kan. Kesian lapak kau ni. Minyak ni tuan-tuan, bukan apa dia untuk batu tu. Hampa boleh check lah. Check dekat Google ke apa kan. Minyak yang baik untuk molekul batu ni minyak apa. Bukan minyak atar. Boleh lah juga nak bubuh tapi
tak diamalkan sangat. Baik, ni kita akan buka munggai ni. Ni munggai, kayu munggai lah. Yang ini jade Aceh. Giok, orang Cina panggil batu giok. Giok Aceh. Original bukan plastik ni. Ini kalau siapa nak, harga dia 1,500. Kalau harga dekat eBay ke, harga pasaran luar, tak dapat lah bang, 1,500 lebih lagi. Lebih lagi harga dia ni. Ini kalau nak tengok nak kena suluh dalam ni. Okay. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka jam. Ini batu yang dimenangi oleh saudara Kazuka tadi di blog. Dengan sebut harga yang tersebut. Baik. Kazuka, tengok elok. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pisau, mana kertas. Okey, ni batu. Bismillah. Daripada bawah sampai atas tu noh. Okey, clear. Okey, cun. 3 kali kita bak. Jangan. Terbaik. Alhamdulillah. Ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bermohon dipermudahkan, ditunjukkan kelebihan ciptaanmu. Barang yang macam ni je, yang kebanyakan manusia tak tahu. Tak tahu ataupun anggap remeh apa dia batu apa kan. Aku suka berlian lagi. Contoh kan. Okey, bismillah. Sedap lah. Siapa yang tak masuk sebut harga tu, tok cakap tu terang lah. Mesai lah. Sungguh. Sebab sebuah harga ni jarang kita buat tau. Sebuah harga jarang kita buat. Bukan selalu. Rasa geli-geli. Rasa macam syok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Makcik-makcik jangan menjerit. Ni kalau tunjuk kat mak hampa ni, aku buh terus kat muka menjerit tu. Bismillah. Bismillah. Relax makcik. Muka saya, bukan muka anak makcik dah. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ni tekan ni. Okey. Hati nah. Ini barangnya. Ini pisaunya. Ini orangnya. Okey. Okey, boleh? Baik. Tengok bopah dulu. Tutup bawah. Okeylah. Terima kasih kepada mereka yang menyertai acara sebut harga tersebut di blog mysticcenter.blogspot.com. Jadi kepada yang lain-lain yang belum berjaya, insya-Allah kita akan cuba di lain masa, di lain waktu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.